daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam cawan, yakni bekas minuman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis bernafas di dalam bekas minuman adalah makruh dan merupakan perbuatan yang kurang baik dan kurang sopan, kerana dengan berbuat demikian boleh mencemarkan air minuman dan menjijikkan orang yang melihat. Larangan bernafas di dalam bekas minuman mempunyai beberapa hikmah, di antaranya dapat menjaga kesihatan dan mencegah penyakit yang berjangkit. Di dalam sesuatu perkara yang akan dilakukan, hendaklah mengutamakan hukum daripada kedudukan seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Sama-sama kita ambil i'tibar amal dan sampaikan apa yang kita dengar hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.